benci cikgu. Kita benci seseorang boleh dan tak boleh. Apa yang boleh? Kerana Allah. Contohnya, kemungkaran itu dilakukan oleh cikgu. Maka man ra'a minkum munkara falyughayyir. Benda yang tak betul, naklah kamu ubah. Fa illam yastati' fa bilisani. Tak mampu ubah dengan kuasa kerana kamu hanya murid, gunakan ayat, gunakan perkataan dan tulisan. Tak mampu tulis surat pada cikgu yang melakukan maksiat mungkar, fa biqalbi. Marah, benci dalam hati. Dalam Islam, kita boleh benci dan suka seseorang, tapi biar kerana Allah. Suka kepada seseorang kerana Allah, benci kepada si fulan kerana Allah. Kita buat baik kepada seseorang kerana Allah, kita bunuh seseorang kerana Allah. Boleh? Bunuh orang pun boleh. Boleh? Dalam perang Badar, tentera Islam ada tak bunuh tentera kafir? Mereka guna pedang betul ke atau beli kat kedai 2 ya? Pedang betul, bukan pedang bunyi pek tu. Faham? Siapa putuh kepala musuh. Faham? Kenapa mereka membunuh dalam peperangan? Kerana perintah Allah. Faham? Waqatiluhum, dalam kamu perangi mereka itu. Faham? Jadi kalau kerana Allah boleh. Sayang seseorang kerana Allah boleh. Benci seseorang kerana Allah boleh. Yang tak boleh, kita benci kerana nafsu.